Skincare halal JAKIM Malaysia guys, untuk orang yang kulit kusam dan jeragat. Kulit kusam macam mana? Maksudnya dia pakai makeup tak naik seri, lepas tu dia ada jeragat, kulit dia kusam, gelap-gelap macam tu. Ini adalah solusi untuk you. Akan kongsikan dengan you all skincare yang ada logo halal JAKIM untuk khas untuk orang kulit kusam dan jeragat. Jom KL tunjukkan step by step dia. Let's go. Ya Allah, kurang tengok tu muka KL dulu dengan kusamnya, dengan ada parut jerawatnya. KL tak ada parut jerawat. And then sangat kusam. Ini adalah step yang KL guna untuk kembali pulih kulit seperti sekarang. Okey, jom kita tengok step by step untuk orang kulit kusam. Let's go. Okey, yang pertama, you kena pakai pencuci muka yang ini. Pakai 2 kali satu hari, pagi dengan malam. Ini pencuci muka. Selepas cuci muka, kita ada AHA BHA ni. AHA BHA ni lah yang sebenarnya akan buang kulit-kulit mati you, untuk kulit kusam you, dan juga buang whitehead, blackhead yang ada dekat hidung you. So you kena pakai this one 2 ke 3 kali seminggu sahaja, ingat ya. Bukan pakai setiap hari. Dan pakai selepas cuci muka waktu malam saja. Cara pakai dia mudah saja, dengar ya. Okey, letakkan dekat kapas. Lepas tu terus gosokkan dekat kulit. Nanti semua whitehead, blackhead semua you akan keluar daripada kulit muka you. So you gosok je dekat semua kulit-kulit you ni. Jangan kena area mata dan juga bibir. Jangan pakai area mata dan bibir. Area lain semua boleh pakai. Nampak ni? Dia akan keluar semua kotoran hitam-hitam. Kulit kusam you akan keluar kat sini. Pakai 2 kali seminggu sahaja. Ingat ya. Lepas dah pakai AHA BHA, you kena pakai toner. Toner ni kita panggil toner susu. This toner adalah untuk mengecilkan pori-pori kulit you. Nanti kulit akan nampak halus saja, melembabkan kulit dan bagi kulit you lagi lembut. You nampak? Ini adalah toner susu. Nampak? Dia toner bukan air kosong ya, toner susu. So this one sangat powerful untuk melembab. Nampak? Dia nampak akan jadi glow. Kulit akan jadi immediately glow dan dia terus meresap dalam kulit. Dan yang paling penting, ada halal JAKIM Malaysia. Maksudnya kita guna air daripada filter air yang tak ada daripada tulang babi semua ya. Sebab kilang House Cosmetic ni kita dah diaudit dengan JAKIM Malaysia. Dah 10 tahun dah kilang halal ni kena audit. Kita tak pernah pun kena tarik balik sijil halal. Ini boleh pakai area mata semua boleh pakai guys. Guys, nampak ni? Dia akan jadi lebih glowing dan boleh kecilkan pori-pori kulit. Bestnya rasa dia, ya Allah. Kemudian pakai serum muda 8 tahun ni. Okay, you picit sekali. Lepas tu you tengok yang masuk dekat dia punya ni. And then you terus letak dekat tapak tangan sepenuhnya. And then you terus sapukan dekat kulit muka. Ni water base. Okay, serum muda